Sampai juga ke hospital ni. Bila 9 ni. Aduh, apalah sakit kau ni, Miki. Hey, Miki. Wake up. Aku mau datang ni. Aku mau tanya ni sebentar. Hello, Miki. Apa khabar? Ya, walaupun kamu tak kedengar ayatku, tapi ingatkanlah. Sebenarnya kau ni sakit apa sebenarnya? Harap kau cepat sihat lah. Tu, jangan lupa jaga kesihatan tu. Kau jangan lupa makan ubat. Tu, jangan lupa apa lagi, tidur cukup. Tu, jangan berontak kalau doktor kasih ubat ke. Jangan cuba marah ya. Ya, walaupun aku sibuk tapi apalah. Tak tahulah aku sibuk apa. Aku sibuk lain sikit tapi kamulah. Harap kau cepat sihat lah, Miki. Aduh, Miki. Apalah sakit kau ni. Tak tahulah, mungkin kau demam kot. Mungkin baru sedikit je. Aku tak sangka kau boleh kat sini. Ya, walaupun kau tak dengarkan ayatku, tapi tak apalah. Walaupun ni robos aku lain, patutnya tempat aku tepi dah. Aku nak masuk sini, mau ketemu kau. Ya, tunggu kau. Jenguk kau yang sedang sakit ni. Oh man, aku mohon maaf ya. Aku minta maaf sebab aku tak selalu muncul untuk kau. Tapi untuk tahun ni, aku betul-betul nyesel. Aku memang orang paling gagal dalam jaga waifu. Aku memang menyesal. Aku memang penuh penyesalan dalam menjagamu, Yuki. Yuki, kamu dengar ayatku tak? Yuki. Oh, hey Yuki. Hai Miyuki, malam ni aku akan temankan kamu.